sekarang ni bagi saya untuk golongan muda dia perlukan kemahiran. Sebab kemahiran ni dekat mana-mana kita boleh guna. Kita dapat tunjukkan bakat-bakat golongan muda yang baru. Okey, kepada adik-adik luar sana yang nak menceburi bidang kemahiran, tak semestinya bila kita ceburi bidang kemahiran ini, kita adalah kurang berpendidikan ataupun tidak dipandang. Tapi dengan ilmu yang lebih dalam bidang kemahiran dan mungkin bidang profesional, kita boleh terbang lebih jauh. Kini sudah memasuki tahun keempat penganjurannya. Dari permulaan yang sederhana, ia kini berkembang menjadi acara tahunan yang sentiasa dinantikan oleh anak muda Perak. Pada tahun ini kita tampil dengan pengisian yang lebih segar, yang lebih tuntas dan lebih berfokus dengan tema yang begitu besar maknanya, iaitu meraihkan bakat muda Perak. Tibat, Tibet. pilihan kejayaan.